suka juga datang situ, petang itu. Tenang je situ. Buku pun banyak. Nang best lah. Kami mau agak petang itu. Segala mau ambil ekon je. Mau tidur situ, nang nyaman. Oli, petang itu bukan tempat tidur. Kau yang pernah serius? Ambil orang atas situ mau study, bukan mau tidur. Betul ya Mary. Kami situ pun nak cari buku je. Buku DMS pakai 300 Saudi. Takut nak lagi nak. Jemput Sima daripada A sampai Z dan putar-putar lagi. Ambil. Ada semua gambar buku tak? Ya, Orang tu kan ada. Faham, kita orang dah siap-siap kerja nak datang beri ya. oh, kami pun dah siap balik. Kita macam biasa nak, Oli. Kami cari idea lah tu. Itu bukan cari idea tu. Tu malah TikTok. Itu kita memang kita mula DMS. Sepalah. Ada Cik GPT nolong kami. Oli. Cik GPT pun simbol nolong kita. Kita si baca buku tu. Yalah, Cik. Senang. Umpan dah tegur. Kita bisa ni. Kita pergi sana. Tidak askar je petari tu. Tapi disiplin gila. Memang patut pun. PKG tu tempat orang timbul ilmu. Ini kita semua jaga sunyi. Semua dapat manfaat. Ada minta tahu. Pergi kau lagu untuk TikTok siap. Baik. Asyik mula TikTok. Yang nangga TikTok. Habis kau baca buku tu. Lah. Best juga baca buku tu. Nah, kalau kita sedar, kami dari dulu dah badangan kita. Petang itu, yang tempat banyak buku nak best-best. Kita tak tahu. Itu kan tempat paling jum bila nak fokus. Daripada kita tidur kelas, bagus kita nak kembali. Benar ya. Kita kalau tahu tak Max, kita dah asyik mula-mula TikTok. Saya dah kerja aja kita. Lagi kau kita baca buku yang Dan kita baca buku. alah, pula kita kejam lah. Masuk UC pula. Betul juga ah. Bukan diri. Di sini kita tap. Sini kita tap. Dah pukul 6.30 dah tu. Kemas kita balik. Julah sama-sama sikit. Hantar buku tu paksa tap. Besok kita orang agak sinto lagi nak. Boleh buat. Sehingga Mek mau habis baca buku tu. Kami mau minjam, tapi kami lupa mbak kat mentoring kami. Cuba tak minum. Esok kita akan lagi. Esok jangan lupa kita membaca basic pakai kita minjam buku ya. Mari kita. Mama Tamek. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia. Wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan.